定居在尼亚斯。这个 Singapura 岛里面的居民多数是从中国迁移到印尼来的。 dan penduduk yang ada di pulau ini kebanyakan yang merupakan imigrasi dari orang-orang dari Tiongkok. Jangan terlalu cepat, saya belum bicara. 这个地方可能是云南，可能是越南北部，然后到印尼就在一个岛上就居住下来。 Dan kemungkinan besar mereka datang dari Inan atau dari bagian utara Vietnam, kemudian mereka sampai ke Indonesia dan mereka menetap di Pulau Nias. 这个移民经过了1000多年， Dan imigrasi ini berlangsung 1000-an tahun 就定居在尼亚斯岛里面。 dan akhirnya mereka pun menetap di Pulau Nias. 这个岛现在有几百万的人， Dan di dalam pulau ini sekarang ada jutaan orang. 他们的皮肤比苏马特拉的人更白， Kulit mereka lebih putih daripada orang-orang yang berada di Pulau 脸 Sumatera. 孔更像华人的脸孔。 Dan wajah mereka lebih mirip dengan wajah orang Tionghoa. 当然，他们完全不能讲华文， Sudah barang tentu mereka sama sekali tidak lagi bisa berbahasa 因 Tionghoa 为赌